Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cik Mak Syed MZ. Okey, hari ini saya turun memancing di sungai lah, Sungai Muda, berdekatan dengan kampung saya. Saya rasa dalam 3-4 km lah pada rumah saya, tempat ni, spot ni. Okey, hari ni saya memancing umpan buah harah. Ayak duk keruh lagi. Ni ayak laju hari ni. Kemarin saya main ayak naik juga, tapi tak laju macam ni. Ni lagi laju. Kita tengok macam mana. Kalau terlampau laju terpaksa stop lah. Saya gunakan umpan buah harah. Saya bawa main 3 pancing. Target buah harah ni patin. Lepas tu bau, yang selalu dapat bau. Antara ikan lain yang makan, ikan kalui. Tapi kalui saya tak pernah dapat lah. Lampam yang kasak-kasak. Panjawa atau lampam sungai, lampam merah. Umpan buah harah ni kalau dia makan memang saiz kasak lah. 1 kilo ke atasnya selalu yang saya dapat. Tapi hari ni ayak laju. Tak tahu lah macam mana boleh mengai tak. Dia bawa habis ke tepi. Dan kawasan ni, spot ni memang rebah banyak. Hari saya main 2 kali putus. Kita tengok macam mana hari ni. Saya ucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang singgah di channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe kepada yang belum subscribe. Ni kawasan ni smoke lagi lah. Sebab apa? Orang tak start lagi. Kalau main musim kemarau ni cerah ni. Kalau musim kemarau ni ke hotspot ni memang selalu penuh tahun ni. Okey, moga-moga ada rezeki saya hari ni. Terima kasih geng yang singgah di channel saya. Okey geng, saya main turun lagi spot yang saya dapat patin dengan ikan bau. Tapi hari ni ayak laju lah. Dia bawa sampah. Saya tak pasti boleh mengai tak, sebab ayak laju sangat. Bila laju ni potensi untuk sangkut tu tinggi lah. Test lah sekali lu baling. Kalau laju sangat terpaksa stop lah mengai. Hari lain kita main lah. Baling semua pergi ke tepi yang laju. Tarik dia. Oh. Tengah makan nasi kan. Alhamdulillah pating kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Saya tak tahu lah saya record guna apa. Kalut dia tengah makan nasi, bunyi kering-kering dia biak tu. Tengok-tengok rut dah melengkung. Alhamdulillah geng, kapatin. Saya rasa tak sampai setengah jam saya balik ni. Alhamdulillah rezeki.
Tengok rut melengkung dah sebab duk makan ya. Okey geng, cara saya letak bara. Belah ni duduk bawah lah. Ni menghadap mentakai. Ni saya potong secocok je. Ni mentakai. Bahagian dalam duduk bawah. Okey. Bawah ni saya ambil kat kansik. Cantik. Ini pergi makan kat kedai tepi taman permainan tu, tengok ada buah bawah, saya ambil Alhamdulillah rezeki hari ni. Strike dah sekok patin. Maring 2 ekor, patin sekok, bon sekok. Hari ni kita tengok. Tapi hari ni ayat laju sikit. Ingat tak makan saya nak balik dah. Sebab ayat laju kan. Nak sangkut tu tinggi lah. Maring ayat slow pun sangkut 3. Tabuh agak sesuai lah. Saya panjang muka apa. Kalau anak ikan kaca pun umpan duk banyak ni. Buah ni memang cantik lah. Walaupun dia tak wangi tapi dia tebal. Tahu ni cengkok ke dalam, masukkan. Lepas tu yang bawah ni kita masukkan ni, tutup mentakai. Okey, saya ni kira beginner lah. Ni umpan buah tahun ni baru mengai. Selalu umpan dedak, umpan sawit. Nak jadi rezeki tahun ni 5 ekor lah patin. Awal tahun 3 ekor. Ni hujung tahun, ni bulan 11. Hari ni 11-11. Maring sekok, hari ni sekok, alhamdulillah. Sekarang dalam pukul apa setengah jam, dalam pukul 10, dalam pukul 1, pukul 2 lagi saya balik Okey ke, dah siap dah. Ini baru strike patin. Semai tadi pun dalam pukul 9 lebih lah. Balingan pertama dalam hampir sejam tak sampai lah, setengah jam tu strike dah. Alhamdulillah. Okey. Tapi ayam memang laju lah. Potensi untuk sangkut rabah sangat tinggi. Tapi kalau ikan makan, insyaAllah tak apa. Itu pergi ke tepi tu dah. Okey geng. Moga-moga hari ni murah rezeki lagi. Nanti saya adik kalau ada strike. Okey geng, duduk semak lagi ni. Sebab orang tak mengai, saya orang kurang mengai dah sini. Sebab apa, ayat kau kami belah kami ni umpan dedak ni kami mengai waktu ayat musim kemarau dah. Ayat slow, lepas tu ayat okey sikit lah, tak kau macam ni. Tapi mereka kata patin ni ayat macam ni lah yang dia makan, dia galak. Itu saya main mengai. Alhamdulillah 2 ekor dah.
Okey kan, nak balik dah. Ni dalam pukul 12. Sebab saya ada janji ada orang nak ambil ikan ni, so kena pergi hantar ikan lah. Alhamdulillah dapat sekok je. Pergi okey lah. Saya nak pergi ambil anak sekolah. Sepagi bila sekok. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Penat kalut mah. Okey kan, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada tarik ini geng. Allah, tak sangkut geng. Tak ada rezeki. Melengkung dah tadi. Tak sangkut geng. Ada tarik dah ni. Bunyi loceng melekung dah. Tapi dia tidak. Orang kemah tu baring-baring. Bunyi loceng, cara dia tengok dah melengkung. Tak ada rezeki. Sentak-sentak tak lekat. Yang ni ada pergerakan. Tak pasti ayak ke ikan, tapi banyak kali jugalah. Sebab hari ni ayak laju. Dah ayak naik lah kau. Kemarin tak kau macam ni, walaupun ayak naik, tapi ayak tak kau sangat. Hari ni kau. Tak pasti ikan ke apa, tapi banyak kali lah loceng bunyi. Dah stop. Baru baling je dalam 10 minit tak sampai tu. Oh, tarik kan. Tarik kan. Pating ke? Rambut panjang. Allah. Lucu. Tak ada rezeki. Silap pergi tarik tali perambut. Dia sangkut sini. Tak ada rezeki. Rambut panjang. Saya hilang 2-3 kilo ada tu.
ditarik kena tali kan tangan. Di tangan kita tak ada elastik, habis.